Ada satu bahan rahsia dalam biskut Mazola Cik Dayang ni. Hampa tengoklah, Masya Allah, bau dia cukup wangi, cukup berlemak. Siapa yang buat Mazola tak pernah jadi, siapa yang buat Mazola tak sedap. Okey, jom try resepi Cik Dayang anti gagal sukatan yang tepat. Follow Cik Dayang rapat-rapat. Jom Cik Dayang tunjukkan cara-caranya. Cik Dayang nak tunjuk cara untuk kita buat biskut Mazola. Cik Dayang masukkan tepung gandum 500 gram. Masukkan gula icing sebanyak 200 gram. Okey, seelok-eloknya diayak terlebih dahulu ya bahan-bahan kering ni. Cik Dayang masukkan pula 50 gram tepung jagung, setengah sudu kecil garam halus, 1 sudu kecil baking powder dan juga 1 sudu kecil esen vanila ataupun vanilla powder. Okey, Cik Dayang masukkan ke dalam ni. Kacang tanah ni Cik Dayang beli yang dah siap dekat kedai bakery. So kalau hampa nak buat kacang sendiri, hampa kena sangai, kena buang kulit. Jadi Cik Dayang ni jenis nak cepat dan benda pun boleh mempercepatkan masa kita. Okey. Nampak tak? Kacang tanah sebanyak 500 gram. Kacang tanah sebanyak 500 gram. Pandai. Minyak sapi sebanyak 100 gram. Minyak sapi sebanyak 100 gram. Okey, so bahan-bahan ni kita gaul-gaulkan terlebih dahulu dengan minyak sapi. Kita ulikan dia sampai jadi serbuk roti. Serbuk roti tu macam mana? Macam ni lah. Dia tak akan jadi dough, dia jadi berderai. Minyak jagung sebanyak 200 gram. Nampak? Dah cantik elok. Ya, Masya Allah. Sukatan dough biskut Mazola kita nampak dah cantik. Memang cantik, menarik, tertarik. Kalau memang ada bom. Hampa tengok sukatan yang tepat Cik Dayang bagi. Elok. Elok sangat-sangat. Cik Dayang nak tunjuk teknik kita mencanai. So, Cik Dayang nak mencanaikan dia. Sebelum nak mencanai, taburkan sedikit tepung. Okey, taburkan sedikit tepung. Letakkan. Nampak? Okey, so nampak? Kita nak mencanaikan dia. Letak macam ni. Cik Dayang alaskan dengan plastik lah, tak mau bagi dia melekat. Tapi sebelum tu, okey dah letak macam ni, taburkan sedikit tepung. Sebab kita tak mau dia melekat nah. Okey. Lepas tu ambil plastik. Tak canai, jangan pakai lah papan canai yang tu. Okey, nampak? Ketuk. Biskut ni dia tak terlalu lembek, tak terlalu keras. Canailah bagi segok-segok apa. Kalau Cik Dayang buat tak segok, apa buatlah bagi segok. Okey, tercanaikan dia, nampak dah rata. Ketinggian dia Cik Dayang buat 0.5 cm. Dia tak sampai 1 cm. 0.5 cm saja. Lepas tu ambillah acuan kesukaan hampa. Sedia, okey. Kembang tak Cik Dayang? Dia kembang sikit saja, tak adalah kembang setaman. Ketinggian biskut ni 0.5 cm. Acuan bulat-bulat apa? Ni acuan Cik Dayang pakai bulat. Acuan kedai bakery pun ada hampa nak buat bentuk rimau kucing badak ke apa ikut suka boleh, tak ada masalah, tak berdosa, tak masuk api neraka. Untuk bancuan atas yang cantik yang berkilat 3 biji kuning telur, masukkan 1 camca kecil minyak. Minyak apa? Minyak jagung boleh, minyak masak pun boleh. Faham? So kita kacau. Kita nak bagi biskut Mazola glowing. Glowing di hari raya. Weh, Masya Allah. Sapuan yang cantik. Yang orang kata kuning dia tu hidup, bukan yang jenis hidup segar mati tak mau tau. Yang kuning dia tu menyerlah lah. Hampa jangan campur putih telur. Kalau jenis nak jimat, boleh tak campur putih telur? Boleh. Tak ada masalah, tak berdosa, tak masuk api neraka. Tapi tak berapa cantik lah. Okey, nampak tak hampa? Kilatan dia sangat cantik. Cik Dayang hiaskan pula dengan kacang. Kacang tanah hak kita buat dalam biskut tu Cik Dayang bubuh sikit lah sebagai hiasan. Okey, biskut Mazola, nampak biskut Mazola dah pun siap. Cik Dayang akan bakar dia suhu 150, api atas dan bawah selama 25 minit ya. On kipas ke tak? Boleh on. Kalau tak mau on tak apa tak? Boleh. Tak ada masalah, tak berdosa, tak masuk api neraka nah. Alhamdulillah, biskut Mazola lemak berkrim cara Cik Dayang.